Kita suruh pai, suruh keluar. Dia suruh keluar sebab apa? Yang mana tak faham cerita, tempat ini pada beberapa minggu yang lalu, 5 hari yang lalu, orang mati turun terjun dalam bangunan tingkat 3. So dia kata tempat ni terlampau bahaya. Kalau kita naik, jangan naik sampai tingkat 3. So risiko sendiri sebab dia tiada penghalang. Dengar suara memuja ke apa ni? Minta tolong Ijat mana Jat? Jat, naik Jat, cek tingkat 3 Jat. Hei. Hei. Weh, masalahnya boy, dekat tingkat 3 ni bunyi boy. Dekat atas kita je ni sekarang ni. Pai. Hello. Kau rasa muskil tak dengan berada bawah ni dengan bawa van lagi? Rasa macam ada benda yang disimpan lah. Tapi dia sengaja. Kalau betul-betul ada orang terjun, mesti ada garisan polis ke orang tak bagi masuk. Takut ada benda di samping dia kan? Tapi tak boleh juga pun sebab dia jaga sini. Diorang kita tak boleh nak. Dia jaga sini. So kita kena apa? Jat! Dengar tak suara garau? Shh, diam. Boy. Boy. Orang memuja lah boy kat atas boy. Kita sekarang tingkat berapa dah? Sekarang kita boleh tingkat berapa? Tingkat 2. Mari kat atas. Mana Ijat ni? Geng, kita tunggu kru suruh cek pun geng. Mana kru yang lain-lain? Diorang boleh pergi cek. Ha? Diorang pergi cek. Kita tunggu dulu. Abang Wan! Weh, korang dah naik belum? Korang dah naik belum, weh? Ini tingkat berapa ni, boy? Kita dah 2 sini. Ha? Tingkat 2 ni. Boleh tingkat 2 ni. Weh, mana kau Ijat? Korang mana cek tu, weh? Oi. Kau belah mana? Ha? Cari kat mana? Tak, bunyi suara orang memuja dekat atas. Kita kena cek tu. Kau berani eh? Boleh ke? Kalau nak pergi Nak cek? Kalau nak pergi jom boleh. Boleh. Aku rasa better kita cek ni. Kita cek lah. Takut dia ambil kalau apa-apa ni susah. Kita pergi cek ni. Sini. Okey. Situ tu sekali. Kalau nak pergi cek ni. Belah balik. Tapi aku dah dengar suara orang muji tadi. Macam mana? Macam ni. Sebab kita bangunan kita besar nak jaga kan. So kita fokus satu tempat. Satu tempat tu. Ha. Mesti kita nak pergi. Kita dah cek seminggu. Letaknya rumah. Okey lah. Kau nak pergi seorang? Okay, tak apa sini. Kau tunggu sini lah. Aku cek ni atas sekejap. Macam mana? Korang stay kat sini. Aku cek ni atas dulu. Kalau apa-apa, aku panggil. Okey? Okey. Sekejap dah. Korang stay sini dulu. Okey. Siapa tu?
Apa-apa bagi tahu je, jerit je. Baca, oi. Cik, Apa dengar suara tu? bunyi suara mana? Masuk ke atas. Cak, jangan cak, tengok. Bunyi apa lah? Ini tu. Wih. Ni apa ni? Hello. Sawadikap. Mana datang bunyi elektrik ni? Bunyi macam radio, siut. Radio lama. Bunyi macam radio, siut. Oi. Hello. Hello. Tengok jap, tengok jap. Sawadikap. Hello. Hello. Sawadikap. Korang ni geng duk komen bukan komen. Orang dah bagi tengok lebih daripada 10 minit tu. Duk komen dah elok. Ini masa malam ni malam private guys. Kau dengar suara je. Bunyi suara ni, bunyi suara. Bunyi suara. Hah? Tak gitu dah bawah Sekarang ni kita boleh tingkat berapa? Tu aku pun tinggal hati. Kita stay sini. Aku stay sini. Stay sini. Sekejap dah. Hello. Aku tak sedap hati lah. Aku tak sedap hati lah. Sekejap. Tunggu. Wait. Tunggu. Dah kenapa budak ni tak bagi kita ikut ni? Jadi pelik ni. Jat! Bunyi loceng ni. Ikut je boy, ikut slow boy. Ikut slow boy. Hah? Bunyi loceng. Jat!
Dia kata dekat atas. Weh, kau kat mana tu? Aku kat atas weh. Atas? Atas. Atas mana? Astaghfirullahalazim. Oh, boy, abaikan dulu boy. Kita fokus ni boy. Macam mana? Tak ada Jad. Hello? Boy, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, boy. Atas lagi ya, boy. Atas lagi, boy. Angin lah, proses angin. Atas lagi, boy. Hello? Jad! Boy! Hijab mana boy? Sini boy! Aduh, pening lah aku diorang ni. Kat bawah pula. Biar lagi je pergi tengok jap. Boy, sini boy! Astaghfirullahaladzim. Sedih boy. Macam tutup pandangan. Aku dekat tingkat 2 ni sekarang ni. Dekat 2 sekarang ni. Oi. Weh, ke atas lah. Kau ke atas lah. Ke atas. Oh. Weh. Jad. Dia jatuh. Kenapa siut? Jad! Astagfirullahaladzim, Jad! Woi! Weh, Jad! Weh, aku rasa jatuh kalau ni. Boy! Jatuh belah mana, boy? Jad! Astaghfirullahaladzim. Dapat! Jad! Hei! Boy, asal kita main tempat sama, boy? Wih. Aku siap. Wih. Weh, tolonglah.
Kat base kat bawah. Bagi respon sikit woi. Asal duk main pusing-pusing tempat yang sama ni woi. Boy. Hey boy. Kita duk main tangga yang sama ni. Level yang sama ni weh. Jat. Cuba kau hijab. Hijab apa kau ada? Oh shit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jad! Walkie-talkie tak ada masalah. Masalahnya siapa yang kat bawah? Aku rasa dia ada kat... kenapa duk main kawasan sama ke ni? Level yang sama. Level yang sama ni. Jat! Tu. Pasal dia main pusing-pusing tempat yang sama ni. Bunyi radio ni. Ha? Bunyi radio. Masuk lu. Korang tak duduk dekat sini memanglah sedap. Tak turun-turun masalah. Kita orang cari jalan turun. Nak turun bawah kat mana? Tak betul. Tak boleh nak turun. Tak boleh turun. Tempat ni besar. Sini woi. Astagfirullah. Bang, kenapa bang? Ya. Woi. Jat. Woi apa? Aduh, ya Allah. Woi. Kenapa biar? Aduh. Kenapa? Kaki dia bukan. Kaki dia bukan. Takut kaki dia ni. Nampak kaki dia dah ni. Ini bukan ni je. Bukan kepala. Takut sakit. Aduh. Jat. Gila. Jangan angkat. Jangan angkat. Jangan bukan. Jangan angkat. Tak. Okey. Tahu sebelah kanan dulu. Astagfirullah. Tangan kanan patah ya bos ni. Tu keluar ni. Weh, boleh. Tak boleh nak angkat sakit ni. Takut patah. Boy kiri buat. Tak, aku tak boleh nak angkat. Aku takut patah dalam. Jangan gerak. Stay. Nak cari kayu apa nak kalau. Jangan gerak. Dia angkat tu. Bismillah. Tenang. Ambil air dulu, ambil dulu. Aku tahu sakit. Tenang. Tangan patah ni. Belah kanan ni. Ambil dulu.
silap ni. Jat. Kepala. Jangan bagi minum lagi. Takut ada pendarahan dalam. Tolong Jat. Tolong mas. Jat. Mana ni, tolonglah. Aku takut patah ni. Jom angkat lu. Angkat lu. Tolong angkat weh. Takut ada patah je. Tapi kau takkan nak biar kat sini je. Habis macam mana? Takut ada patah Patah kat ni. ni. Apa-apa pun kita kena buat. Tangan kanan kau sakit tak? Kanan Buka beg. Kanan kau minta. Kiri yang sakit. Buka beg dia. Yes, buka beg dia Luis. Aku tak boleh tengok jangan, saya tak hitam aku. Tahan. Aduh. Sikit je. Tahan sikit. Angkat slow. Tolong ya, angkat weh. Tolonglah. Jangan angkat saya. Takut Kena patah. angkat, kita kena angkat ramai-ramai. Tak boleh. Tak boleh bagi. Kalau tak, kita angkat. Kita cek papan. Jap. Dia kena relax tu sikit. Dia kena. Jangan angkat kabut. Jangan cek papan. Jap. Sabar ini. Kau jangan nangis. Aku jadi bengong je otak aku. Jap, sabar. Sabar, nampak. Sabar, jap. Allah Akbar, subhanallah. Ya. Otak sakit siapa je. Tak apa apa. Tadi kita angkat dia guna tangan. Takut ada patah, lagi teruk lagi. Betul juga. Betul. Salahnya dia. Kita pikul terus lah. Kita, tapi nak angkat ke situ. Jangan pegang. Tangan kiri kau sakit kan? Betul. Belakang badan kau sakit. Aku bisa patah dah lama ni. Dekat dia aku sakit weh. Dekat bawah aku sakit weh. Dekat bawah aku lagi sakit weh. Tahan sikit. Sikit tolonglah. Sikit je. Macam mana? Pergi, jom. Tak nak pun kena angkat dia pergi ke klinik tu. Pergi ke ni. Kita bawa mana yang boleh dulu. Bahaya. Kau biar sini pun tak. Jom. Ini memang sakit. Tak macam mana. Kalau tidak kita tak tahu. Tolong sikit je. Boy, kita angkat semua. Abang angkat badan dia abang. Sakit. Kita dulu ke sini jaga dia. Kita luka weh. Tahan sikit. Ani jangan. Tahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Tahan sikit. Terus. Balikkan dia. Pusingkan sikit. Tahan sikit. Tolak dah. Sopan. Sikit dah. Kita nak pergi klinik tu. Angkat belah atas. Ya, pasal takut. Tenang ya. Macam mana sih? Macam mana? Ya tahu buat tahu sakit. Abang ambil center kau pakai depan. Tahan sikit. Pakai depan tu. Buka mata, jangan tutup mata. Jangan tutup mata. Jangan tutup mata, buka mata. Air kunci mana? Kunci kereta Is. Boy tahu sakit. Boy tahu sakit.
Jangan bagi tutup mata, jangan bagi tutup mata. Oh, ni dah tutup. Ini. Go relax ni. Ni. Oi. Jangan. Bukalah mata, jangan kau tutup. Buka. Relax. Hello, sawadikap. Hello. Can you help me? Hello. Kiwak tak faham bahasa orang putih ke apa, siut. Cakap apa? Orang putih? Thailand. Tenang. Kita tak boleh tengok sirap. Rasa, Ya, sabar, tenang. Sekarang ni akad je terus, kita akad terus, kita tolak masuk kereta terus, pergi ke klinik terus. Sampel kat kuis. Oi, angkat. Okey, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tangan aku. Tahan sikit. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Sikit je. Tahan sikit. Buka mata. Tahan. Jangan bayar pecuak gila. Pecuak aku bercuak. Biasanya kalau dah jatuh dia tak rasa sakit lagi. Bang, jangan buat main benda-benda macam ni bang. Jangan buat main benda-benda macam ni. Baca air sikit boy. Air. Baca air sikit.